Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkataan untuk hari ini adalah kabab. Dalam bahasa Arab, perkataan kabab merujuk kepada daging yang dipanggang atau dibakar, biasanya menggunakan api atau arang. Kabab sangat popular di kawasan Timur Tengah dan telah tersebar ke pelbagai negara melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Dalam bahasa Melayu, sebutannya dikekalkan hampir sama iaitu kebab. Dalam konteks masyarakat Melayu hari ini, kebab lebih dikenali sebagai makanan yang terdiri daripada daging, sayur-sayuran dan sos yang dibalut menggunakan roti seperti tortilla atau roti pita. Perkataan kebab menunjukkan bagaimana bahasa Melayu menerima pengaruh daripada bahasa Arab, khususnya dalam aspek makanan, budaya dan perdagangan. Sekarang, mari kita letakkan perkataan kabab dalam contoh ayat. Awalan, yabi'u ar-rajulu kababan ladhidhan fi as-suq. ثانيا, طلبنا كباب الدجاج للعشاء. ثالثا, رائحة الكباب شهية جدا. Kesimpulannya, perkataan kabab bukan sekadar nama makanan, tetapi juga mencerminkan hubungan budaya dan bahasa antara dunia Arab dan Melayu. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi di lain masa. Wa ilal liqa.